bawa beg pun kena bom. Seorang lelaki yang dihalau dari rumahnya sendiri bawa beg bukan bom, tapi dibom negara haram. Ini bukan perang, ini pemburuan terbuka. Dan bila dunia tanya kenapa, jawapan klasik kesilapan teknikal. Mungkin itu adalah hero kita. Tak ada malu, tak ada rasa bersalah, sebab dia tahu media akan cover mereka, Barat akan diam, Arab pun pura-pura tak nampak. Kau tahu apa beza orang negara tembikai dengan kita? Kita takut hilang rumah, dia dah tak ada rumah pun, tapi tetap dipaksa mati macam penjenayah. Komen muak kalau korang rasa dah muak tengok dunia biarkan orang awam mati hanya kerana mereka lahir di bumi yang dijajah. Like, komen, share dan save sebelum video ini di-delete. Semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.